Selalu songkok lipat kan bila pakai kan dia macam lembik, macam duduk macam obviously memang tahu macam you all tadi cakap, you all tak perasan pun produk yang baru. Okay, ini adalah contoh songkok Ventimax. Songkok lipat terbaru daripada CJO Cotton, Ventimax. Kalau tengok dekat sini, apa dia nampak jaring-jaring. Nampak tak bunga? Dekat tak? Nampak? So nampak situ lah. Mesh dia lagi luas, lagi besar, lagi kata orang berangin lah. Berangin. Okay, ni kalau kita produk baru, same boleh lipat. Macam saya lipat terus, so demo terus kita lipat. Okay, kita boleh lipat. Okay, dan sama boleh terbuka. Macam ni. So ini memang yang terbaru sebab dia nak selesaikan masalah. Tetapi ramai juga orang yang takut nak pakai sebab dia kata takut nampak kepala lah. Tapi you all tengok dalam podcast ni, saya pakai dia normal. Betul. Kalau tengok, even though dia songkok lipat, tapi tengok dekat-dekat ni, saya sangat dekat dengan Om. Betul. So dia tak nampak benda tu macam songkok lipat. Dia tak nampak kesan lipat dia. Dan bila you buka, definitely memang nampak dia terduduk elok macam songkok biasa. Tu saya nak tahu apa material dia, sebab selalu songkok lipat kan bila pakai kan dia macam lembik, macam duduk macam obviously memang tahu tu songkok lipat kan. Okay, dia beza dia songkok lipat kita seperti songkok lipat yang lama Ventimesh kan. Ventimesh, kita songkok lipat ni Ventimax. Okay, yang ni dia sebenarnya dia baldu yang sama macam Ventimesh, cuma kita upgrade bahagian atas sebab masalah ramai orang cakap bila pakai songkok panas. Okay, ni sebab hasil daripada kita dapatan kita daripada customer kita. Okay, so sekarang ni yang songkok yang sekarang ni kita tukar mesh dia sekarang ni kita buat besar sikit berbanding dengan yang lama, V1. Yang lama ni yang lama yang belah kanan ni, kanan tangan saya ini yang lama, dia ada 2 lubang atas bawah. Macam ni. Okay, yang ni yang baru. So dia kata 90% kawasan atas dia tu apa orang kata itulah, orang kata dia penuh dengan jaring. Mesh lah. Dan jaring ni pula tak adalah jarang sangat. Tapi dalam masa yang sama, jaring ni dia still lagi nampak hitam lah. Kalau saya rotate, dia akan nampak hitam. So